Assalamualaikum. Okay, korang. Sekarang ni kami tengah mencari kedai durian. Tak tahu dekat mana ni, kawasan kampung. Dekat hutan-hutan. Harap-harap jumpa. Lagipun rumahnya macam tak tahulah. Ada banyak kereta masuk. Mungkin laku kot. Lepas tu rumahnya pun besar. Tapi rezeki dia. Kita fikir baik-baik. Fikir yang positif je. Okay. Nak bagi tahu itu saja kat korang. Nanti kalau Nurul dah balik, Nurul Nurul pun dalam kereta je. Tak keluar. Tunggu ayah Nurul sebab nak beli durian tu kena jalan kaki ke depan. Dia bukannya gerai ke. Dia kat rumah. Masalahnya kena masuk rumah jalan kaki dulu. Jadi ayah Nurul suruh Nurul tunggu dalam kereta. Jadi Nurul pun tunggu. Okay, korang jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng. Sis Nurul. Assalamualaikum.